Berapa tahun ni? Tunggu 2 tahun. Tak silap saya. Daripada 2023. Alhamdulillah lah. First rumah. Cari cari aset lah untuk masa depan kan. So saya boleh tahu sebab saya tengok dalam iklan-iklan lah, dalam FB kot, tak silap saya. Okey, saya berhubung dengan Miss Wenlin kot nama ni, Wenlin. Tapi baguslah. Kiranya dia ni lah, friendly lah. Saya dah share pun dengan kawan-kawan pejabat kan.